Okay, aku sekarang ni berada dekat KL, tengah KL. Actually, tak plan pun nak datang sini. Tapi pasal hari ni aku dengan anak bini aku, diorang dah gaduh lapar. And aku terfikir, aku berada berdekatan dengan satu tempat yang katanya ada sikit special untuk akulah. Ini pun seorang kawan daripada TikTok, nama dia Rex India tu. Dia yang bagi tahu, bang, saya datang kat sini, saya jumpa something lah. So aku pun nak datang nak tengok betul ke tidak apa yang dia jumpa tu, dan aku nak share dengan korang, okay? So korang nak tahu apa cerita hari ni, tengok video ni sampai habis. Let's go, jom. Sekarang ni kita tengah berjalan pergi dekat sini. Kita tengok kejap Aku nampak tak benda yang aku nak tengok tu? Ada kot. Ada, okay, so jom aku share dengan korang, jom. Kita tengok ni. Ini okey. Okey weh, aku dah ada dah benda yang aku nak tunjuk korang. Korang tengok dekat belakang tu. Nampak tak? Belakang tu. Situ kalau korang tengok, nampak tak ada siapa tu? This is the video yang aku datang buat about 2 tahun lepas. So sini ada video aku. Nampak tu. Ada video Pak Is, ada video aku. Bagi siapa kawan-kawan yang kita kenal kat sini? Tak kenal. So, nasi lebih ya? Nasi lebih. Kuah campur, kuah daging lebih. Telur ikan goreng dengan sotong. Okey. Panen dia warna panen. Air. Ini. Oh, air apa sedap? Tidak panen. Masak. Okay guys, macam yang korang tengok tadi, the reason why aku datang sini is because aku nak tengok itu hari Rex ada tunjuk aku, ada gambar aku dekat wall dia. Masih ada lagi, tapi gambar tu was taken, aku rasa aku datang sini the last time aku dengan Abu and Darus, that was about 2 tahun lepas kot. Aku hantar anak aku pergi sekolah, and then in between tu aku datang daripada Shah Alam datang sini just untuk dapat dengan Darus and Abu buat video. And then kita orang makan, and then aku kena cepat-cepat balik sebab anak aku nak balik sekolah. Benda ni is unplanned. Aku tak bawa pun kamera, jadi aku terpaksa shoot pakai aku punya phone aja. I don't know the quality whether bagus ke tak. Layan je lah guys. Bismillah. So dekat sini yang kalau dia punya signature air is di Sirat Bandung ni. Kita try dulu. Bismillah. Tadi aku minta dia lauk ikan goreng. Ni ikan goreng dia. Kalau korang tengok ni ikan goreng. Sama macam yang dulu aku datang, aku minta ikan goreng ni juga. Tapi hari ni nampak macam dia hitam sikit lah. Atau dia mungkin dia overcook, ataupun mungkin dia masak dah ada kali kedua ataupun kali ketiga ikan yang lama. Telur ikan, kalau korang tengok ni this is the telur ikan. Aku tengok dia ada beberapa ketul lah. 1, 2, 3, 4, banyak juga. And then aku minta sotong. Awal tadi dia terletak this one, dia letak ni. This one is telur sotong. Aku memang tak berapa berkenan telur sotong ni, sebab aku tak suka dia jenis yang lembik-lembik. So memang pergi mana-mana nasi kandar pun aku jarang order telur sotong. Aku cuma minta sotong this one. This is the sotong. Korang tengok ni. Sotong ni dia bagi satu dengan satu jangkuk sotong ni, and 2 jangkuk sotong yang kecil. Itu sahaja. So belum apa-apa aku nak cuba nasi dia dulu. Remember the last time aku buat video kat sini, aku bagi tahu makanan dekat sini ada agak terlalu masin untuk aku punya liking lah. So tapi hari ni dah lepas 2 tahun, aku tak tahu macam mana rasa dia. So kita nak cuba suapan pertama ni guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik guys, kalau korang makan yang jenis banyak rempah macam ni, jangan terkena ni bom-bom ni. Mesti dia potong selera korang terus. Kita gigit telur ikan dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang korang tengok dekat aku punya pinggan ni, nasi agak banyak sebab tadi aku minta dia suruh letak nasi lebih. Memang lebih gila dia letak, banyak gila. Aku tak rasa aku boleh habis hari ni. Bismillah.
jangkut sotong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas beberapa suap, aku makan ni 3 ataupun 4 suap. Baik, daging sikit. Ya, aku nak minta daging daripada isteri aku. Okey, so ini ialah dia punya daging hitam. So, aku nak gigit sikit daging hitam dia. Bismillah. Sekarang ni aku nak tunjuk ikan dia ni. Yang agak kehitaman sikit, korang tengok. Kopek. Dalam agak isi pun nampak macam keras sikit. Aku tak tahu dia overcook ke ataupun dia dah goreng beberapa kali sampai dia jadi hitam ni. So, kita ambil ikan sikit. Aku letak dengan nasi, aku nak rasa ikan dia. Tengok masih fresh lagi ke tak? Bismillah. Untuk lauk lagi satu, dekat sini macam aku tunjuk korang tadi, aku order dia punya sotong. So kita nak makan sotong dia saja sebelum dengan nasi lagi. Bismillah. Pengalaman aku hari ni compare dengan 2 tahun lepas yang aku datang. Dalam video aku, siapa yang pernah tengok, yang dah follow aku dah lama agak dekat YouTube aku, masa aku datang 2 tahun lepas aku makan. Masa aku makan itu aku tak boleh pergi sebab dia punya lauk adalah sangat masin. Daripada semenjak hari tu sampai ke hari ni dah lebih daripada 2 tahun. Tu jadi kurang minat aku untuk datang singgah makan di sini. Cuma terdetik hati nak datang sebab nak tengok betul ke ada poster aku dekat belakang tu. Dan yang dari frame tu. So jadi aku nak makan jugalah, nak rasa, nak share dengan korang macam mana. Hari ni aku makan makanan dia, aku tak rasa dah masin macam yang hari tu, yang agak keterlaluan. Cuma hari ni pula aku tak berapa happy dengan ikan dia. Aku rasa macam mungkin dah ter-overcook. Korang tengok ni, dah terlalu garing. Masih boleh makan, cuma kau tengok dia macam tak best and dia agak terlebih keras daripada biasa. Untuk sotong nothing much untuk cerita-cerita guys. Sebab sotong ni kalau orang yang pandai masak, kena dengan timing dia, dia takkan jadi keras dan dia takkan jadi terlalu lembik. Dan aku rasa menarik hari ni, aku tak ambil daging tapi isteri aku ambil daging. Bagi aku masakan dia punya daging hitam ni untuk orang yang bukan hardcore tekak utara, tekak Penang, tapi you all jenis memang asal daripada KL. Memang ini memang sangat sesuai untuk orang-orang KL yang you makan sekitar Klang Valley ni. Sebab daging hitam dia ada rasa yang and taste dia yang manis-manis sikit. So, mana you all kaki nasi kandar dah lama tak pernah datang. Tak mungkin you all tak pernah datang kalau peminat nasi kandar orang KL ni. Pasal mungkin dah lama tak datang sini. You all datang boleh try sebab aku compare dengan last kali aku datang sini 2 tahun lepas. Dulu aku rasa tak berapa best, masin, agak kuat masin sampai dia hilang rasa-rasa rempah-rempah dia. Hari ni aku dapat rasakan memang masakan tu dah balik semula pada yang sepatutnya. Bayangkan guys. Nasi aku minta ni punya dah banyak, aku tak rasa aku boleh habis. Okey lah guys, aku rasa aku nak pelan-pelan nak habiskan benda ni, slowly nak makan dia. Aku nak enjoy. So, macam biasa guys, macam aku cerita tadi, aku last datang sini 2 tahun yang lepas. Masa tu makanan dia, masakan dia agak kuat, sangat masin. So, hari ni aku datang balik untuk test lah. Sebenarnya aku nak tengok betul-betul ada poster aku yang dekat kat belakang tu tanpa izin aku, but it doesn't matter. So alang-alang tu aku makan dekat sini. Dan dish aku makan hari ni berharga RM29, agak mahal sebab aku ambil 3 lauk untuk orang KL yang mana teringin nak datang kudu, yang kata kudu tak sedap. Aku tak kata kudu tak sedap. Bagi aku not bad, boleh tahan. Dia adalah antara kedai-kedai nasi kandar yang mana you boleh makan, tapi there's always bila sini sedap, ada juga tempat lain yang mana sedap. Thank you guys yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Thank you everyone yang tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye bye.